minta komen sikit. Beberapa minit lepas Datuk Seri Hamzah ada kata tunggu dan lihat dan bergantung kepada beberapa faktor untuk menganggap sama ada bersatu itu wajar digelar rakan atau seteru. Minta komen sikit. Itu kami dah cakap tadi kan. Mungkin tu politik orang tua lah. Politik dinosaur. Kalau kata tu politik dinosaur, politik orang tua, saya nak jawab kat Datuk Seri Hamzah. It's a disgrace for you, sir. We are sad as a Malaysian, as a youngsters dekat luar, bila tengok ni, kami kesian tengok Datuk Seri Hamzah. So kami anak muda, orang tua dia dah nak mati semua orang. Dia pun ni mati. Dia pun, kalau ikutkan logik akal, dia pun mati dululah. Kami boleh keluar sana pun kami mati tiba-tiba jadi macam-macam pun boleh. Tapi kalau dasarnya, asasnya, norma hidup ni, depa tu depa mati dulu. Depa mati nanti tinggal kat kami pula hang gaduh. Oh, penat lah. Berapa tahun dah Malaysia ni punca orang-orang tua ni bergaduh, serah kat kami. Tak wajar. So kami akan bawa perubahan. And it's gonna start from Bersatu Youth.